Pernah tak anda fikir, macam mana ya kita nak cipta satu sesi pembelajaran yang betul-betul sempurna untuk setiap pelajar, terutamanya dalam kelas yang besar? Hari ini kita nak teroka macam mana kecerdasan buatan atau AI mungkin ada jawapannya dengan bertindak sebagai arkitek kurikulum untuk pendidikan masa depan. Soalannya nampak mudah kan? Tapi jawapannya, rumit. Macam mana kita nak bina kurikulum yang cukup lengkap tapi pada masa yang sama cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan keperluan setiap seorang pelajar? Ini adalah teka-teki yang para pendidik sentiasa cuba selesaikan. Kat sinilah AI masuk. Cuba bayangkan AI ni sebagai seorang arkitek kurikulum. Tugas dia bukan untuk ganti cikgu tau, tapi untuk bagi cikgu set alatan yang luar biasa supaya boleh merancang pengajaran dengan lebih bijak lagi. Okey, jadi apa sebenarnya analisis kurikulum berasaskan AI ni? Pendek kata, ia gunakan AI untuk kaji, susun dan sesuaikan kandungan pendidikan. Bayangkan, macam kita ada seorang pembantu penyelidik yang super pintar, yang tolong kita bina plan pembelajaran yang lebih tajam dan lebih fokus. Mana-mana arkitek yang hebat pun akan mulakan kerja dengan asas yang kukuh, betul tak? Bagi AI, langkah pertama ialah memecahkan standard. Maksudnya, dia ambil matlamat pembelajaran yang besar tu dan leraikannya kepada komponen-komponen teras. Proses dia sangat sistematik. Cikgu cuma perlu masukkan standard pembelajaran, contohnya memahami fotosintesis. Lepas tu, AI akan mula bekerja. Dia pecahkan konsep besar tu kepada kemahiran-kemahiran yang lebih kecil, macam kenal pasti bahagian tumbuhan atau terangkan peranan cahaya matahari. Secara automatik, AI akan hasilkan satu peta jalan, langkah demi langkah untuk capai matlamat akhir tu. Kenapa ini satu perubahan besar? Sebabnya, ia membolehkan cikgu merancang pengajaran yang jauh lebih terperinci dan fokus. Dah tak perlu nak agak-agak lagi. Sekarang, dah ada peta jalan yang jelas. Jadi, boleh pastikan setiap konsep asas diajar dulu sebelum beralih ke topik yang lebih rumit. Cara ni sangat membantu untuk elakkan pelajar daripada ketinggalan. Baik, bila asasnya dah kukuh, arkitek kita iaitu AI akan mula merangka pelan tindakan. Inilah masanya untuk membina pelan pembelajaran yang sebenar. Di sinilah kuasa AI betul-betul terserlah. Ia bukan setakat senaraikan topik, tapi ia boleh bantu rumuskan objektif SMART yang jelas supaya setiap matlamat tu boleh diukur. Malah, ia boleh terus integrasikan kemahiran penting abad ke-21 macam pemikiran kritis dan kreativiti terus ke dalam rancangan pengajaran. Jadi kurikulum yang terhasil tu memang moden dan relevan. Sebuah pelan tindakan yang hebat mestilah disesuaikan untuk penggunanya, kan? Dalam dunia pendidikan, ini bermakna kita kena sesuaikan kandungan untuk setiap pelajar. Dan di sinilah personalisasi menjadi kuncinya. Perbezaannya sangat ketara. Kita beralih daripada pendekatan lama yang satu saiz untuk semua kepada cara baharu yang dipacu oleh AI. Kandungan boleh disesuaikan secara dinamik. Ini memastikan setiap pelajar menerima bahan yang relevan dan berkesan untuk keperluan unit mereka. Jadi, apa maknanya semua ni? Bila kita gabungkan proses pecahkan standard, perancangan pintar dan penyesuaian kandungan, kita tak lagi melihat bilik darjah yang statik. Sebaliknya, kita sedang menyaksikan kelahiran satu ekosistem pembelajaran yang dinamik dan sentiasa responsif. Pada akhirnya, matlamatnya cuma satu, menjadikan pembelajaran lebih relevan dan lebih berkesan. Inilah janji AI dalam pendidikan. Ia bukan tentang teknologi semata-mata, tetapi tentang hasil pembelajaran yang lebih baik untuk setiap pelajar. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ini. Jika AI adalah arkitek yang melukis pelan, apakah agaknya peranan baharu kita sebagai guru? Mungkin kita akan menjadi pembina, pemudah cara dan sumber inspirasi yang menghidupkan pelan tersebut. Fikir-fikirkanlah.